Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Macam biasa kita nak keluar jalan-jalan, tapi selalunya kita pergi camping, kita pergi hiking, nature activity kan. Tapi kali ni I nak bawa my wife jalan kat KL lah, sebab dia dah tak sesuai sangat nak keluar yang lasak-lasak ni. So kita akan pergi cafe dan juga satu tempat dating yang korang pun boleh cuba. Kat mana, so korang kena tunggulah. Stay tune, okay? Welcome aboard. Okay guys, stay tune. Macam ada event ni ke, rave hujan tu kat Dataran Merdeka. Prince apa tu, dia tulis payung dia tu, Prince. Tungcik, evok. Okay, kita dah sampai. Kita parking depan menara CCB. Sini. Okay, ni tempat parking dia. Terlepas dah tu apa, MRT ke LRT? LRT. Okay, ni harga parking dia. Kalau korang nak parking sini, mahal sikit tapi okay lah, selamat dan dekat. Jom. Kat straight sana kan rasanya tadi? I think so. Okay, kena lintas guys, jom. Mak, macam mana ni? Okay, dia dekat sana. Okay, dia macam pelancong dari turis. Dari turis pula, dari Jakarta. Saya dari Senin. Ibarat saya ada banyak tai burung. Seumur hidup I dah more than 30 years, ni baru first time I record Dataran Merdeka. Okay, ni garden. Clock tu macam cantik je. That clock ni, tengah-tengah ada clock. Yang putih tu I rasa dia betul kan? Ada clock. This one? Oh. Time travel machine. Okay, dah sampai guys. Ni lah dia. Oh, space dia. I don't know. Oh, ni waiting area dia kot. I don't know. Pergi kat that girl. Dia pakai QR system guys. So dia akan WhatsApp, and dia ada waiting area yang aircon kat sini, so boleh tunggu. Okay. Oh, what's waiting upstairs? Dia ada macam Art and events. kedai baju kot. Boleh check it out dulu, jom. Jom. Let's go. Kita tengok apa ada. Ni baju apa? Kita panggil baju kot durian. Cik, tajam tak? Yelah, dia punya bag pun macam durian. Bag Aicheng. Durian. Bagi you cantik tak? Masing? Cantik. Kan? Unik kan? Kalau oh, hai. Oh. Hello. Mitochondria. Cici. Macam mana dia orang buat? Tak tahu. Can ask the gelang eh?
Sip. Punya design dia memang tajam-tajam macam durian kot. Besar gila mirror tu. Kan? So big. Ini tak payah pergi museum pun dah ada art gallery kat sini. The other side of the shop. Apa nama shop ni? Silk and Plum Oh, so many mirror. Dua orang ni dalam tu. Someone is recording the product, I guess. Tengah tekan-tekan waktu tu shot. Oh, tu lah. Mana sih? Boleh pakai kasut ke ni? How much is the price? Tak ada price lah. Berapa satu harga? You like ke design macam ni? Cantik lah. Macam, but don't know where we can go. Oh, yes. Tapi pergi open house tak boleh? Open house ke? Pergi open house tahun sekali. So there's like 5 lines that makes it very strong. Yeah, So this is soft. Yeah. soft. And then From Malaysia. no, China. China. Because China is the birthplace of silk. So I do have a couple of books here about the Silk Road, because Silk Road started in China. Oh. So back then, actually, China was the first country to produce silk, and then parts. Okay. What does Yes. this say? Yeah. Actually, I'm doing a small vlog. Yeah, go ahead. Check it out, this. Yeah. Nice content for me. I Oh. will book a table for one at the most Oh, where is that? Bring a physical book. restaurant. Flirt with mysteries. Who are you want to flirt with? The husband, how? It will be the mystery. But option, if you're not happy with it, you can pull out. No, and no, then they it's want okay. 8 times, maximum 2. It's So there are okay. like some girls like, no, I don't want. I want to change. I want to change. So I It's cakap, okay. But it's good. I think as a married, because I practice a lot of alone time. So my Ah. husband is like, but you can follow us lah, our IG Okay. and then our Okay, guys. website as well. You can have this content. Okay. Okay, thank you very much. So nice to meet you. What's your name? Megumi. Nice to meet. Could be such a beautiful name. It's like Japanese, Jepun. Yeah, mix with. My mom is Japanese. Yeah. Okay, one day my next collection I will name something Megumi. Oh. Because it's such a beautiful name. Megumi. Okay. Okay, we will wait. Hafiz. Just a normal Malay name. Maybe I don't name lah. It's okay. Nice to meet you. Yeah, we missed our turn. We have to wait. Tadi waiting time dia sekejap je, dalam 10 minit. Tapi we miss the number, tapi dia orang kasi. Sebab ni kita talk with the owner of Silk and Plum. So kita tunggu kejap lah. Maybe around 5 minit lagi. So should we order dulu ke apa? Pastry. Hi. Patut order, should we order first or go to the table? Oh, okay. Sorry? Oh, main course from the table. Okay. Pastry only. Anything else? Nak apa? Ni yang famous ni. Sedap ke? Ha? Sini, meja 11. Oh, bawa sendiri ya? Guys, pastry kena order sini, main dish kita order kat atas tu. Nak apa lagi? Dah lalang. I don't think I can eat much. That's all? Really? I think Macam macam hamburger. Are you sure? Best seller? This one?
Famous. Should we take away? Kau, if you want to take away later. So. After this, we want to go somewhere. Oh, and then can we change? I don't want that. Change to this. Okay. I don't want that. Oh, you want that? Oh, she want that. So this one. Later. Yeah, we eat first. Thank you. Okay, you guys kena order pastry dulu. Okay. What? So bayar dulu. Okay, this is the bakery section. Meja kita dekat atas. That's the toilet. Okay. Set, Okay guys, waiting time dia sekejap je sebenarnya, around 10 minit. Tapi jangan terlepas number macam kami. So kita dah dapat table kat atas 11 kan? 11 eh? Where's 11? Okay. That's our table. See? Different, huh? Kedai yang pakai different. This is refill here. Dengan lima beliau. Agak kan? So kalau I don't know, atas tu macam ada stage ke apa. Refill. Kawan dia flat. Toilet dulu guys. Tapi kena tunggu, semua benda kena tunggu. Okay, sila. Kita ada around 1 hour je kalau hari busy. So cukup lah tu sejam. Dah tak viral dah. Barulah kami datang. Nice feeling. Nice. Cut it. The size guys, not so big. Size for girl. Mini. Can I say that? Yes. Is it sexist? For Asian girl. Not for Russian. Some fries. Pistachio cromboloni supreme dia. Not so sweet. Crunchy, but still chewy. I don't know if you guys can hear it. Kadang-kadang ni bising sikit. Kecap kan? Dia punya ni macam The bread is so soft. oh. Still
Merah. Easy to bite. This is mine, Hainan chicken chop. Yeah, it's okay. It's gonna be on my vlog. Someone is mad. Sit properly, guys. Okay guys, kita dah habis makan. Nantilah I review kat luar. Sekarang kita nak pergi satu tempat. Yeah, I record this just now. Gelato machine. Okay. Guys, review KLGCC tadi. Dia punya burger sedap, juicy. Doneness dia medium, boleh masin sikit. Tapi fries dia agak masin. Dia balance lah. Hainan chicken chop dia crispy, tapi dia macam overcook, macam liat. Tapi dia punya Hainan punya sos tu okay lah, tak masam sangat, so boleh lah. And dia punya pistachio bomboloni tu crunchy, tapi dia tak hancur, dia still ada chewy. Pistachio dia pula sedap, tak manis sangat. So okay lah, ramai orang, tapi dia punya waiting system, QR system dia nice. Ke destinasi seterusnya. Ni this one is kona kanan dan dah sampai. Depan sikit. Okay. The makan bus is in front of the makan bus. Oh. Macam Dan and Anna tak kita? Kena tak air hujan ni? Ya, hujan tak panas sangat. Sepatutnya dekat sini, I don't know. Should be near here. If you see any photo booth, let me know. Alah, kenapa berasap kat situ? Oh, kat sini tak kena hujan. So it said it's mana? Mulai nak lepas sini, tapi review teruk gila. Maybe that's the route wait. No, kat situ ke yang ramai orang tu? Yang merah tu. Maybe, I don't know. Cultural rhythm, At the river. I guess. Hah? Tu? Ada orang ramai-ramai tu ke? Kelah buku. That's the photo booth. Tu orang tengah beratur ke? Boleh? Tu? Ni bawah ni? I guess. Okay, berdepatan dengan ni kita ada saya. Oh. Faham? You guys boleh pilih template dia. Okay sayang, you pilih, you nak template mana? Cari lah. Nostalgic moment. Kelah buku. Dataran Merdeka. Kan? Newspaper stars. Okay. Nasib Malaysia. Ada macam tu. Nasib Malaysia tu apa tadi? Tak tahu boleh tulis. Have you been to this? Okay guys, kalau dah pilih template, tekan take photo aja. Boleh 8 kali. Okay, then you dah puas hati, you take confirm. Hah? Ni. Confirm. Your photo has been taken.
Please click the print button or click on the number of copies to pay for additional printing. Confirm. Right. Printing in progress. Please pick up your exclusive newspaper at the paper Oh. outlet below later. Aku boleh claim digital Okay, go. Oh, dah tahu picture. Okay, terima kasih. Wah, dah siap dah guys. Ni dia, surat khabar Insider weh, Malaysia. Oh, nice. Nice. Dengan harga RM15. Kalau nak skeping lagi RM10. Okay guys, dah berjaya ambil gambar. Tadi beli payung ni kat MyNews ni, semata-mata sebab hujan tapi kita pun perlukan payung untuk destinasi percutian bulan Jun ni. Mana nak pergi bulan Jun ni, stay tune lah, tak boleh bagi tahu. Tapi dia ada hujan-hujan sikit. Dia hujung sama Kenapa dia hujan kalau sama? Dia sama rainy season. Sama rainy season. Tak tahu kat mana tu kan. Nak tahu, follow, subscribe dan hit the notification bell. Kita ke destination seterusnya. Kita pergi kat kereta dulu guys. Ni yang dulu Beatles selalu tu. Tak kena aja. Kalau kena air pun baru dia jadi klasik-klasik sikit. Ada value. Klasik. Lepas ni Boleh? Baik air sen. Angkat. Ya tu. Alright, air lagi. Sila langkah. Ya. Itu dia guys. Sudah sampai ke terusan Suez. Situ-situ. Inilah tempat seterusnya, Museum dan Galeri Seni Bank Negara. You guys kena parking LG5. Pusing di belakang. Nanti jumpalah tempat masuknya. Sini lift. It's free So jom kuat sikit. Guys, kalau datang sini semua tak boleh bawa. Hanya boleh dompet, telefon bimbit. Dia tak kasi kita curi duit. Awak tak cukup besar position untuk curi duit. Kalau orang-orang atasan tu boleh lah. Kita kena register dulu. Sini kita pelawat. media sosial. Seorang je wakil kena register. Okay, itu je. Dah. Jom. I guess. No, it's free. It's free. They have a billion money. They don't need to money anymore. They can print it. Cambodia punya, I pun tak tahu. I don't know, maybe Riel. Kalau Indonesia, rupiah. Brunei, Thailand, See? Yes, pusing kan? Sabadi. Bukan? Laos. Okay, Laos. Laos kot. Yang ni Myanmar, Cambodia. Vietnam. Oh, Thai bawah ni tak boleh pusing, jatuh dah kot. Filipin peso. Ni tak ada. Peso. Mesin tempat tekan ini Baginda Omar. Nampak lama. Oh tu dia punya tu. Punya mall. Duit dulu. Okay.
Awak dah ada dalam museum dek. Okay, ni level 1, dia ada sampai level 3. Sekejap sayang. Oh. Oh. Kan? Di jalan tu. Oh, dalam ni semua. Is it real money? Kan? Real lah kan? $1,000? 2,000? Kita. Kan? Macam ni lah. Saya ada 500. Saya ada tau. Seribu dulu. 100? Macam tu? I don't know but yang 500 1000 ni I pernah nampak. Entah tu pernah nampak kita. Macam painting dekat rumah my grandfather. Ni sempat kan kita? Sekarang. Ni dah tak ada lah kan? Apa tu? Besar. Macam dia mainan. RM5 ni tak pernah nampak. Ni RM1. Macam dolar. Yalah. Bau chewing gum kat sini. Bubble gum. Oh, sila. Ni sayang. 50 ni pun macam tak pernah tengok. 50 ni? Bila pun? Ni? Ni tunnel dia guys, katanya 1 juta. Tunnel ni 1 juta. Depends lah. Kalau ambil duit zakat 200 juta banyak sikit. Cik, viral video ni nanti. Juta boleh beli basikal. Pressure tadi kot kan? Sistem butter kita belajar zaman sekolah. Ni apa ni ah? Ni butter apa ni? Apa benda ni? Bayar guna. Kelak lebih nampak? Cik. Seronok lah. Duit shilling. Sekarang ni. Oh. Now dah e-wallet dah. Dah tak pakai kad. Tangan ni? Tak boleh angkat. Oh, boleh angkat. Oh, Berat. berat gila. Berat? It's heavy. Oh, currency. Doing your shopping. Currency made by tin. From tin. Big. Dari digit tin lah. Beratnya. Macam nak bayar tu baki macam mana? Dia potong-potong. Oh, gila. Macam mana nak bawa ni? Kepingan terbesar. This roller. Kan? Berapa lah. Dulu mana ada kereta ke apa. Macam mana dia bawa tu? 1 juta. Okay, you gotta spend. Pilih item sayang. Oh. Bagi, dia ada 26 saat je. Oh. Kereta mewah. Kereta. Dah. Then? Oh, dia ni je kot. Dia habis je kot je tu. Anda ditangkap kerana Tak ada baki. oh, tahniah. Anda telah belanja dengan bijak. Beli kereta 3. Oh, macam tu. Tu biji getah. Kalau tu apa? Mencari di antara barang. Bonam kulit berbentuk haiwan. Macam buaya tembaga. Ni apa batu? Jual apa? Senang buat duit lah. Oh. Cik. Mungkin kalau masa tu dia benda tu habis lah kan. Mana yang diguna sebagai wang? Oh. Macam ni guna. Nah.
Guna. Semua guna? Oh. Tak guna, tapi dia getah. Dia getah. Ni apa? Macam silver. Ni kopi. Macam kerang. Kerang. Nombor tu. Emas. Emas mestilah pakai kan? 10. Ni? Ni pun pakai rasa. Ni besi ke? Oh, dia tulis lah 5 ni. Mata wang besi. Penyodok. Bayar guna penyodok ke? Settle. Buka kan saya? Oh, that's our money. Tengok tu. Oh, duit dia curi. Macam tipu. Bank Sikijang. Viva, bukan bisa. Max Pro. Tak dekat yang tipu-tipu. Kan? Very nice. Oh, duit ni bawah tu. Apa kembali? Ada pun? Dia cakap jadi duit. Okay, dalam ni ada bahan-bahan cotton. Ni duit sekarang ke? Punya bahan? Polymer. RM5. RM5. This is the polymer. Good? Shilling. 5 hingga 50 sen. Macam ni copper kan? Kuprum. Ink. Oh, ink memang ni lah. Ink. Then we have nickel. Perak. Emas. Duit shilling peringatan Bank Negara. Ini perak ke? Looks like glass. Emas tu Tapi dia cakap yang 22 karat. peringatan. Ni duit lama-lama lah kan? Oh. Seronok dia orang main print-print aja. Boleh. Oh. Wow, garisan dia jadi straight. Kalau tak dia putus-putus. Oh. Ni kira duit betul. You mean it? Apa? Tulis kan? Fiber. Security fiber. Nan tu ke? I guess. Tingkat 2 kita ada. What is that? Oh, tingkat 1. Economic Gallery. Oh, yo Economic Gallery sir. Islamic Finance Gallery. Oh, halal. Laporan tahunan pertama. British Mari. Itu apa? Gazette. What is Gazette? Giselle. Economic Development of Malaya. Kena baca lah. The trading room boleh berlakon jadi The Wolf of Wall Street, Malaysia. Hello. Kita kena jual sekarang juga. Jual sekarang. Hello. Saham di New York kini jatuh. Kita gagal. Saham sudah apa? You made the right decision. What is that? Sedap kan duduk Inilah yang belanja.
Ha. What's that? What's that? Tanya-tanya, apa yang ada di dalam bilik kebal ini? Tadi tahun berapa dia tutup kan? Tu apa? Dia bawa. Bank Negara dalam Melayu tadi. Oh. Timai. Wow, we can see inside. Let's go. Damn. Setia Aziz. Setia Aziz. Utama sendiri. Apakah sebab utama penubuhan bursa saham pada tahun 90? Betul. Ni kot. Yeah. Apakah puni akta perbuakan. Ni ada babi ke? Cik. Oh, tu wrong lah tu read air teka lah. Shit. Selepas New York bla bla bla. Negara Malaysia membuka pejabat perwakilan baharu. Betul. Benar. Salah. Maps. Apakah tujuan sistem pembayaran Maps? Maps apa? Menyediakan perkhidmatan sistem. Betul. Maps. Apa? Sichen. SICEN, Southeast Asia Central Bank's Research and Training Center. SICEN. Play. Akhir dia akan play yang tu kan? Let's focus. Button. 3 to select. Okay. The Southeast Asian Central Bank's Research. Okay guys, kita orang tak decided tak pergi habiskan YouTube tu. Mengantuk pula, Mac pun penat, saya pun penat. So sampai situ je vlog hari ni. Tapi korang boleh discover sampai tingkat 3, tingkat 4. Tadi ada art exhibition, kita orang malas sebab ada free, so nanti boleh datang lagi. Korang boleh cuba. Okay. The best part. Okay, kita pergi cafe je guys. Dah tak larat dah, ngantuk lah. Comel lah bekas. I suka bekas Danish cookies. Okay. Tu ada air. Wanna go see the drink? The drink. Got coffee. For mak bapak kalau ngantuk boleh minum kopi. Ada jus. Okay guys, itu je vlog untuk kali ni. Art gallery ni actually ada tingkat 2 dengan 3. Tingkat 4 ada art exhibition, tapi kita dah ngantuk. Lagipun free. Nanti boleh datang lagi. So korang boleh check it out. Sampai sini je video kali ni. See you on the next video everybody. Bye.